Hello, wahai peminat anime Demon Slayer ke apa? Hari ni saya nak bahas karakter Demon. Ya, tapi saya lebih baik panggil mereka Pampir je lah sebab mereka ni hanya muncul malam hari. Ya, ni karakter ni. Dua karakter penjahat yang hampir sama macam dua karakter utama, iaitu macam adik-beradik lah. Ya, kenapa saya kata sama? Sama-sama seorang abang yang sayang adik. Ya, ya, kenapa karakter penjahat dibuat sama dengan karakter utama dia? Ya, itu kerana ya supaya bagi orang rasa, watak jahat dengan watak baik ni tak ada beza pun. Mereka berdua sama tapi hidup mereka berbeza. Ya, sama-sama yatim, sama-sama ditinggalkan, sama-sama dibenci. Ya, itulah persamaan mereka. Okey. Untuk tu, jangan lupa tekan subscribe atau loceng. Yang sila komen kalau ada pandai buat karakter animasi anda sendiri. Okey, apa nama mereka pun saya tak tahu sebab saya baru habis tengok Demon Slayer yang saya dah habis semua tengok episodnya. Ya, ada kalau yang semua tanya saya suka ke tak? Jawapannya ialah tidak, tapi saya tertarik dengan dua karakter yang sama saja. Ya, sebabkan tu saya tengoklah ni. Okey, untuk nama mereka berdua saya lupa. Masih baik channel YouTube yang beritahu nama mereka. Apatah nama mereka ni? Yutaro dan Daki. Yutaro yang Daki. Daki tu kan Daki yang dekat tubuh badan manusia kat Malaysia ni. Ya, tapi kalau Daki tu nama orang dekat Jepun. Ya, jadi memang pelik lah dulu. Tak heran lah orang Jepun, ada perempuan Jepun zaman penjajahan dulu tembak lelaki tu. Ya, ditembak bukan sebab kejam, ditembak sebab diketawakan. Mana ada orang suka ketawa nama tu. Nak buat macam mana? Maksud nama tu berbeza-beza. Daki tu kan benda yang melekat kat tubuh. Ya, malah ni nama orang ni masih baik nama abang dia normal, iaitu kau tahu. Apa tadi namanya? Abang dia lupa pula. Kejap Apalah nama dia? Lupa. Yutaro dan Daki. Yutaro. Okey, Yutaro ni kasihan sekali. Saya dengar kisah masa lalu dia. Ya, kisah dia mak dia pernah cuba nak bunuh dia. Ya, biasalah perempuan pelacur. Perempuan pelacur memang teruk sampai banyak kes pembunuhan. Ya, kes pelacuran, banyak kes pembunuhan. Report polis pun, report majlis padaraya ke sama je, makan rasuah. Untuk majlis agama ada penyusup yang dia dedahkan rahsia yang tidak mahu bertanggungjawab sebab mereka ada orang dalam. Ya, takut tu nama mereka pun buruk. Ya, jadi tak ada gunanya berharap kepada manusia kalau manusia itu punca masalah. Ya, sebab itulah masa itulah Jepun dengan China buat undang-undang ni di mana hanya boleh memiliki satu anak. Ya, sebab kalau undang-undang Jepun dulu buat macam tu, ya, jadi perempuan pelacur pun buang anak selalu. Ya, lebih tepatnya gugurkan lah. Okey, jadi mengisahkan tentang dunia nyata lah anime ni. Ya, anime lebih mengisahkan dunia nyata. Jadi Shotaro saya lebih suka, sementara Daki tidak. Ya, Daki lebih disukai, sementara Shotaro tidak. Ya, okey, itu saja. Jangan lupa tekan subscribe. Bye.